Patutlah tuan-tuan. Puluh sungguh-sungguh nak turunkan PMX tuan-tuan. Hidup tak tenang. Anwar Ibrahim kena turun. Ini tuan-tuan, viral tuan-tuan. Viral pendedahan oleh satu artikel yang dibuat oleh Yahoo Finance mendedahkan kekayaan Tun Dr. Mahathir lebih kaya daripada Donald Trump tuan-tuan. Pendedahan ni dibuat oleh portal antarabangsa, bukan dibuat oleh TikTokers biasa tuan-tuan. Dibuat oleh Yahoo Finance, bukan dibuat oleh Papa Gomo. Bukan dibuat oleh Roy Kodiang. Bukan tuan-tuan, bukan. Pendedahan ni tuan-tuan mendedahkan kekayaan Tun Dr. Mahathir ni berjumlah 40 bilion USD. Ringgit Malaysia tahu berapa? 165 bilion ringgit Malaysia. Kaya tak kaya tuan-tuan? Dan didedahkan lagi dalam artikel tersebut bahawa kekayaan ni melalui proksi yang bernama Daim Zainuddin. Siapa kenal, dia kenal tuan-tuan. Ditulis dalam artikel tersebut yang mana duit ni, harta ni, aset ni disimpan di lebih 50 buah bank seluruh dunia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kaya tak kaya tuan-tuan? Lebih kaya daripada Donald Trump. Tapi tuan-tuan, andai kata tuduhan ni tak betul, saya di belakang Tun Dr. Mahathir, kita mendesak supaya pihak lawyer Tun Dr. Mahathir ambil tindakan sama terhadap Yahoo Finance ni tuan-tuan.